Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nonisha Nizrina binti Razali dari IPG Campus Kota Baru. Saya Suraiba Kamal Zaini dari IPG Campus Kota Baru. Boleh Encik perkenalkan diri? Waalaikumsalam. Saya Pengawal Keselamatan Muhammad Zulkarnain Yahya. Soalan pertama, berapa lamakah tempoh perkhidmatan Encik di sekolah ini sebagai pengawal keselamatan? Pengawal saya bermula pada tahun 2012. Sampai sekarang? Di sekolah ni lah? Ya. Soalan nombor 2. Bagaimana cara Encik mengawal murid semasa datang dan pulang sekolah? Kalau waktu pagi, pengawal keselamatan pada pagi, maksudnya pengawal malam lah. Malam pukul 7 tu kita standby buka pun jalan 2 pagar kita buka, pintu utama dan pintu kedua. 2 pengawal bertugas lah, satu-satu pintu kita buka je pintu. Ada guru yang bertugas 1 ataupun 2 ni kadang-kadang tunggu pelajar elok kat pintu, sambut pelajar. Kalau masa pulang, pelajar pulang? Masa pulang pukul 12.40 untuk tahap 1 balik. Kita buka pagar, parent tunggu kat luar. Jadi untuk belajar tu kita guna pintu kedua. Pintu pertama tu untuk laluan guru dan laluan kenderaan. Soalan yang ketiga, bagaimana Encik menguruskan kehadiran pelawat di sekolah? Kehadiran pelawat tu, pintu pagar kita tutup. Kalau dia datang, kita kena lapor dulu, tulis nama, kita bagi pas pelawat lah. Pada pendapat Cik, kalau jika berlaku sebarang kemalangan, contohnya kemalangan bila murid melintas tu ada aksiden ke, apa tindakan Cik? Kalau berlaku kemalangan tu, kita sekat dulu kenderaan tu, berhenti kiri dan kanan jalan tu kan. Kita tolonglah angkat budak tu, mana patut letak tepi dulu, kita hubungi pihak berwajib. Pernah ada berlaku benda tu? Untuk setakat ni, semasa saya bertugas tu tak pernah. Okay, soalan yang terakhir, apakah cabaran yang pernah dihadapi sepanjang tempoh perkhidmatan? Cabaran dia lalu lintas. Lalu lintas sebabnya luar pada kawasan sekolah tu bukan tanggungjawab pengawal, tapi kita ambil tugas ni untuk bantu murid tu lintas jalan. Jadi kami Sebabnya security tu bahagian dalam lah. Betul. Jadi kami rasa itu saja soalan pada kami. Terima kasih Encik sebab sudi untuk meluangkan masa untuk menjawab sesi soal jawab daripada kami. Terima kasih. Encik posing satu. Tengok kamera. Okey. Ni nak sign dan